rumah dua nama tapi tiap-tiap bulan isteri yang bayar 100% duit rumah tersebut. Kalau suami mati, adakah dapat dekat isteri? Jawapan dia tidak, still kena bagi waris faraid suami. Baik, ramai ingat bila mana buat rumah dua nama walaupun isteri bayar 100%, kalau suami meninggal, rumah tu tetap jadi milik isteri secara penuh sebab kan isteri bayar tiap bulan. Jawapan dia tidak. Sebab apa? Sebab bila mana rumah dua nama, pemilikan rumah 50-50. Tak kisah siapa yang bayar, tengok S&P berapa nama? Dua nama. So bila dua nama, rumah ni dua pemilikan. Jadi 50%, 50%. 50% milik suami tadi, bila suami meninggal dunia, 50% itu kena faraidkan kepada waris faraid suami. Jadi waris faraid suami, tak kisahlah adik-beradik dia ke, mak ayah dia ke, sesiapa sahaja yang waris faraid suami ketika suami meninggal tersebut boleh menerima bahagian suami tadi. Jadi macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat kalau suami meninggal, rumah itu 100% dapat dekat isteri. Isteri boleh minta suami hibahkan bahagian 50% suami itu kepada isteri balik semasa dia hidup. Maksudnya masa hidup ni suami dah hibahkan siap-siap harta ataupun bahagian rumah 50% tadi kepada isteri. Jadi kalau suami meninggal, isteri tak ada masalah, terus rumah itu jadi 100% milik isteri, tak perlu difaraidkan. Cuma nak buat dokumen hibah ni, make sure buat proper documentation. Make sure buat yang betul-betul proper dokumen hibah harta. Sebab kalau dokumen tak proper, nanti bila dicabar di mahkamah ke apa semua oleh waris faraid lain, mungkin akan susah nak dapat. Jadi bila kita sediakan dokumen hibah harta yang memang betul-betul dah solid, bila mana suami meninggal, rumah tu jadi milik isteri 100%, isteri tak perlu pening, tak perlu rusing fikir macam mana apa yang akan jadi kepada rumah tersebut. Bila ada sesuatu, sila tag pasangan anda, make sure sama-sama dah buat hibah harta supaya menjaga keharmonian dan juga kelangsungan hidup selepas suami ataupun isteri meninggal dunia nanti. Assalamualaikum. Saya dah buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Kalau anda belum join lagi, klik link dekat bio, sertai sekarang, okey? Assalamualaikum.